You, sejak I dah sihat balik ni, I banyak gila plan macam-macam untuk future kita. Future kita? Ya, future. Future macam mana tu? Future macam mana you tanya? Future lah, I nak ada rumah, I nak ada family dengan you. Yang paling penting, I nak ada anak-anak. Boleh kita pergi jalan-jalan sama-sama. Jalan-jalan? Boleh Ya. tak kita pergi tempat yang kita suka tu? Fraser Hill? Fraser Hill lagi? Terus start kita bercinta dulu. Sampai kalau ada anak-anak pun, nak buat Fraser Hill juga? Ya. Nak buat gimana? Tempat tu kan cantik. Ada banyak tempat cantik kat situ. Kita pergi jalan-jalan lah. Cari kafe-kafe unik. Cantik ni. Kepadaku jika punah mimpi-mimpimu, kembalilah di saat perlu. Yo, nanti jom main lagi. I macam suka pula. Main kuda lagi? Yes, I rasa macam best nak lagi. Ya ke? Tadi pun you macam takut je. Tak payahlah. Tak, tu praktis je. Boleh. Lah. Boleh. Kita ambil gambar je lah. Tapi kalau you happy, okey je. Boleh je. I nak naik lagi. Jom. You sure eh? Yes.